Okay guys, hari tu aku decide nak pergi mancing dekat area sungai dekat dengan rumah aku. And then aku tak tahu sebenarnya aku nak main casting ke nak main bottom. And end up aku decide aku nak main casting lah. So aku bawa telescopic rod and then aku bawa bait casting punya reel. So korang tengok lah hari ni macam mana aku punya video. And ikan apa je aku dapat hari ni. So let's jump into the video. A few moments later. Masa ni aku punya first strike. So kita strike yang pertama kita dapat sampah. So pesanan khidmat masyarakat, janganlah buang sampah dalam sungai ke longkang. So jagalah alam sekitar. Sebab nanti yang susah nak mancing aku, balik-balik tak dapat ikan, dapat sampah. Sebarau. Okay, empat cacing dapat sebarau. Alhamdulillah, besar kok.